Package private tu benda apa? Selalu kita dengar orang nak pergi umrah ni DIY ataupun pilih travel agency. Tak pernah dengar ataupun jarang nak dengar package private. Ataupun package private ni kita boleh katakan custom package. Bunyi dah ala-ala macam DIY. Betul tak? Sebenarnya untuk pengetahuan lah, semua yang tengok video ni, jangan lupa like, komen dan share. Ada persoalan letak kat ruang komen. Package private adalah package yang konsep sama macam DIY tapi dia diuruskan oleh travel agency. Macam kami dekat TMK sediakan. Sebab ada setengah orang yang dia rasa nak pi macam DIY. Sebab nak pi sendiri, sebab dia tak mau bercampur dengan orang, dia nak eksklusif tu. Lepas tu dia nak bebas. Dia dah biasa dah pi umrah banyak kali dah. Dah pi kerap setiap tahun ke, setiap 2 tahun ke. Jadi kali ni nak pi dengan family dia private. Tak mau campur orang. Tak mau dah program-program itu ini. Lepas tu dia nak custom. Dia nak duduk hotel setel ni. Hotel lain tak mau. Sebab tu jadi private. Dia tak pi DIY. Kalau DIY ni maksudnya dia booking sendiri, dia ni sendiri. Yang ni syarikat yang uruskan. Sebenarnya macam DIY pun kalau kita nak booking dengan kami, kita nak beli tiket boleh, nak beli hotel saja pun boleh. Kami sediakan package tu. Tapi yang paling top dekat kami adalah package private. Jadi kalau ada siapa berminat nak tahu info ni, aku sediakan bet biru kat bawah ni, apa klik, apa masuk detail, apa tanya, apa saja. Tanya tak kena bayar pun. Nak fly pi baru kita suruh bayar. Jadi sebenarnya memang sangat best dan antara top paling banyak kat kami ni adalah package private. Sebab package private ni aku sendiri pengalaman aku bawa sebab depa nak custom. Nak ada mutawif, tak mau ada mutawif, nak pi jalan itu ini. Nak buat panjang pendek. Dia tak terikat. Orang lain biasa pi 12 hari 10 malam, dia nak pi 5 malam. Dia nak pi 20 malam. Dia nak pi 2 bulan. Ya, kita provide untuk dia. Dia nak apa? Ataupun dia kata private ni dia boleh jadi paling mahal, dia boleh jadi paling murah, dia boleh jadi custom ikut suka macam mana kita nak. Kalau tak tahu, contoh teringin lah nak pergi private tapi tak tahu nak pilih hotel, tahu nak sebut bajet boleh bagi tahu. Kami nak pilih 5 orang, bajet 50k. Okay, kita akan buat, kita akan bagi dekat dia based on apa yang dia nak. Yang tu best package private. Benda ni sebenarnya dah lama kami buat kat TMK. Cuma sekarang ni kami relaunch, kami officialkan. InsyaAllah. Hampa tunggu nanti akan lalu banyak iklan-iklan dekat apa berkenaan package private. Okey, harap membantu dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share video ni.